Ni dua beranak ni. Ramai orang. Ramai ke? Tak adalah. Okey ni. Tu dah standby dah semua. Muka bulu. Taklah tu patung. Tu patung. Oh. Orang tadi. Pukul 5.21 dekat Freeport Air Formosa, Melaka. Untuk esok Nuzul Quran. Melaka dia tak ambil public holiday untuk Nuzul Quran. Jadi tak ramai orang lah harapnya. Jadi dia pernah main 75 tadi. 75 dia Okey bang. Ada tengah gambar kat situ. Lagi ya. Ada kamera. Pasta. Oh, murtabak. Oh, ada kerapu. Kerapu mangga. Oh, ini ulam-ulam. Mana ulam ni? Ulam ni juga. Oh, ini ulamnya. Betul-betul rumah. Weh, ini apa dia? Ni pakoda tu. Pakoda. Mungkin ke marah mami. Oh, sedap eh. Oh. Putih sopan. Oh, sedap. Itu jalan. Ni Risa suka ni.
Oh, okey lah. Boleh try. Macam lebih kan? Tahun lepas tak ni sah? Dah siap ke? Belum. Awal lagi. Dia baru nak bakar. Sedap. Okay. Perapan dah ada ayam irisan. Thank you. Ambil terus lah dah. Ambil terus lah. Ambil satu adik eh. Kan ramai. Itu black pepper ada sos BBQ. Okey, ini untuk adik. Mama. Hantu kambing. Kucau. Sedap. Ya. Tiga je dek, nanti tak cukup. Nanti tak ni. Colourful lah sayang. Pink, hijau. Dah yang tamang tak habis lah. Letak je lah coklat tu. Dekat sikit piring. Sikit lagi. Alright, pandailah Lisa. Pandainya. Ini buat lah, satu ya. Nak strawberry tak? Tambah banyak takut tak habis. Enough. So mana you nak ni tak yang dalam tu punya? Yang ni you nak tak? Tak. Mana? Satu pipi ni. Ada mami. Ni first round dah nanti. Ni hari ke-16 Melissa berpuasa. Okey, sekarang pukul 50 berapa tu? 56. Melaka buka awal sikit kot 7.24. Jadi, apa beza tahun ni dengan tahun lepas? Tahun lepas lagi banyak ni. Tahun lepas lagi banyak? Lebih. Nampak? Buka kebuluran. Hari tahun ni, tahun 2025 kita datang lagi. Menu dia macam berbeza sikit daripada tahun lepas. Tahun lepas kita tak dapat ulang-ulang kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu kita dah habis. Dah habis, nanti dah tahu. Kita tak perasan kan? Dah habis berbuka baru orang tengok Anak saya puasa penuh untuk tahun 25. Hari ni 16 Ramadan. So 16 hari dah dia berpuasa. Hebat. Dia ambil makanan dia ni, coklat tu. Ini favourite dia sampai 5 tak habis, tak tahulah. Habis lah. Habis? Okey. Wih, dia cakap dia habis. Takutnya saya. Kita duduk, tahun ni kita duduk kat meja 75 Tahun ni kita dah block siap-siap tarikh 17 Mac 2025. Sebab
kita ambil cuti besok Nuzul Quran. So Melaka dia tak ambil public holiday untuk Nuzul Quran, jadi tak berapa ramai. Tak crowded sangat lah kot. Banyak kosong lagi. Tapi kita dengar weekend memang penuh dah. Dah penuh. Mungkin ada company-company kot yang dah siap-siap book untuk buffet Ramadan staff. Lisa, selamat berbuka puasa Lisa. Ambil kurma seorang satu. Boleh saya minum lah. Selamat buka Lisa. Boleh minum, saya minum. Selamat buka. Mana? Ada sambung dia punya pula. Ikan apa tadi ni? Ikan dori. Ikan dori ya? Oh, Lisa tu Lisa makan. Oi, sudah habis. Bagusnya. Ni sup kambing ni sebenarnya saya ambil. Tak ada orang nak makan. Ni nak apa lagi tak? Ni nak apa? Ni, marshmallow. Marshmallow last kali kot. Your fluffy cloud. Tak, dia kata. Adik. Yang tak? Puasa penuh. Dah puasa penuh. Jadi belum habis makan lagi. Sudah ambil kari ni? Tengok ni. Ada mantap. Oh ke? Aduh, dah. Ada, ini. Boleh ambil. Perangai tak semangka.